Harga petrol di Malaysia akan kekal antara yang terendah di dunia apabila program penyasaran subsidi mula dilaksanakan pada 30 September ini. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, rakyat tidak perlu bimbang kerana penurunan harga petrol RON 95 kepada RM1.99 seliter akan kekal dinikmati oleh rakyat di bawah program Budi Madani RON 95 Budi 95 meskipun berlaku peningkatan harga minyak mentah di pasaran global pada masa hadapan. Datuk Seri Amir Hamzah berkata perubahan atau ketidaktentuan harga minyak di pasaran global tidak akan sesekali menjejaskan harga bersubsidi yang telah ditetapkan untuk rakyat negara ini. Katanya hasil daripada penjibatan itu dapat disalurkan semula kepada rakyat seperti melalui program bantuan langsung seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA. Kalau harga minyak $75 setong antara 2,5 ke 3,5 ke 4 bilion penjimatan kita dapat setahun. Ya, setahun penuh lah. Mengulas mengenai shilling kelayakan 300 liter sebulan, beliau berkata jumlah itu dilihat mencukupi bagi kegunaan sebulan sesebuah kenderaan berdasarkan kajian yang dibuat. Bagaimanapun pekerja seperti P-Hailing akan diberi peluang untuk membuat rayuan serta permohonan untuk kelayakan yang lebih tinggi. Mengenai penggunaan MyCard, jelas beliau mekanisme pengesahan itu adalah kaedah terbaik pada masa ini sekaligus tidak memerlukan pembangunan sistem baharu oleh kerajaan. Katanya MyCard telah digunakan dalam penyaluran bantuan kerajaan pada masa ini, antaranya STR yang telah disalurkan kepada 9 juta penerima.